Terima kasih. Okey, sekarang malam ini, alhamdulillah, walaupun produk kita ni belum launching, Datuk berdua, Datuk Safa dan Datuk Azlina telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberitahu dulu, memberitahu di misi cerita kami kepada hadirin dan hadirat, semua jutawan-jutawan mengenai produk baru yang akan kita launching. 28 hari bulan ni, saya harap semua dah beli tiket Dina? Ya. Alhamdulillah. Sebab di sana anda akan melihat bagaimana kedua-dua Datuk kita menstrukturkan DCL ni agar terus maju. Dan juga produk-produk range. Okay. Hari ini saya telah diamanahkan untuk memberitahu. Sebenarnya saya sepatutnya tunggu launching. Tapi sebab Datuk berdua ini memang bersungguh-sungguh cakap, better bagi tahu dulu sebelum state lain dapat mengetahui tentang apa yang what are we cooking, apa yang tengah kita buat sekarang ni. So, saya ada sedikit cerita mengenai produk Sofia. Perempuan pernah dengar mengenai produk range baru bernama Sofia? Sofia Jane, Sofia Loren. Pernah dengar tu belum dengar lagi mengenai produk Sofia? Ada kan? Okey. Ada sedikit cerita. Previously kita sangat terkenal dengan produk Apple Gold, betul? Kan memang bagus. Apple Gold ni memang kita nak buat R&D, research and development dia memang bagus. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak diberi peluang, nak bawa kereta Wira ke, nak bawa dia. Yes, kan? Jadi, kalau sudah diberi Apple Gold, tapi sekarang nak diberi susuk emas, agak-agaknya? Susuk emas lah, kan? Jadi, okey. Ini yang saya nak tekankan dengan Sofia, yang formula baru yang dibawa, sedikit snippet. Di mana siapa yang akan menghadiri dinner tu nanti akan dapat melihat dan berpengalaman mengetahui dengan lebih lanjut. Sofia ini sebenarnya kenapa dia ni bagus? Kalau nak compare dengan produk lain, dia tak bawa packaging apa semua sebab biar benda tu surprise untuk dinner nanti. Packaging dia same range dengan Christian Dior. Intipati dalamnya perempuan adalah Apple, abstraction Apple. Mesti Apple, kenapa pula Apple tadi ni Datuk ni buat Apple stem cell? Okey, untuk pengetahuan hadirin, Apple stem cell di overseas telah memenangi award di Eropah untuk tahun 2008, telah memenangi Best Active Cosmetic Brand tahun 2008. Memang normally kita di Europe sana dulu bila launching baru sampai dekat Asia gitu kan. Tapi rahsianya, cerita di sebalik ni, produk kita ni dibuat daripada Apple stem cell. Kenapa Apple stem cell? Dulu kita dengar placenta lah, duri lah, diri-diri lah, apa lagi? Hydroquinone lah, kan? Pakai hari ni, besok lupa, pedih, mengamuk. Kan? So, produk kita ni bebas dari hydroquinone. R&D dibuat, research and development dibuat oleh Mati. Dan formulanya yang penting, formulanya adalah Apple stem cell yang diterbangkan formulanya terus daripada Switzerland dan diproses lokal. Saya kata Switzerland kerana cerita di sebalik stem cell Apple ni sebenarnya begini. Pada kurun Masihi ke-18, di Switzerland, di sebuah wilayah bernama Zimmerberg. This is the research yang kita dah buat untuk produk ni, maka hasilnya Sofia. Kurun Masihi ke-18. Bila saintis-saintis semua telah buat ujian di Zimmerberg, dia mendapati ada satu buah pokok apple yang bernama Artweiler. Apa pernah dengar? Artweiler Spätlauber. Sejenis pohon apple yang tumbuh di Lake of Zurich, di Switzerland. Kenapa pokok apple ni yang saintis ni pergi cek, puan? Pasal bila pokok ni, buah apple dia berguguran jatuh dekat tanah, didapati berminggu-minggu ulang alik berjalan keliling, apple tu, buah apple daripada Artweiler masih segar seperti baru dipetik. Fresh. Cantik skin dia. Macam dijaga-jaga. Macam develop.
Jadi para saintis mengutip semua ni, asal ni, bawa lab, bantu, check. Kenapa Rottweiler set raba pokok apple satu ni, spesies ni, buah dia macam tak tua-tua. Tak ada kemungkinan nak tua. Jadi lepas dia buat research, dia mendapati terdapat apple stem cell di dalam satu apple ni. Di dalam setiap biji apple ni. Dan para saintis menamakan apple ni super apple. Ya? Memang di Eropah, bila kita cakap apple stem cell, saya pakai apple stem cell sejak 2008 dah kenal tu. Jadi, dengan apple stem cell ni, kedua-dua pengasas kita mendapat tahu, dia terbang ke Switzerland, bawa balik formula tu, dan kita buat R&D. Kalau kita, bahan kita kena pasti polisi rate, pengesahan, research and development, local authority, kan? So, bila research dah buat, apple stem cell ni memang dapat mengurangkan kedosan. Tuan-tuan kena tahu ya, ini Sofia ni untuk lelaki dan perempuan. Lepas ni kalau balik rumah, tadi tu what apply kat you punya ni. Jadi barulah dua-dua boleh cantik dan handsome. Gitu kan? Wait.